Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Video kita kali ini adalah bagaimana untuk kita mengubah page title di dalam website kita. Mungkin semasa kita membuat website, kita main tembak aja dia punya title dia. Tetapi bila kita tahu kepentingan page title, kita rasa kita nak ubah. Jadi kita perlu ubah page title tersebut supaya apabila orang search website kita akan mempunyai kedudukan ranking yang baik di dalam pencarian Google ataupun Yahoo. Mungkin anda masih ingat lagi apa itu page title. Contoh dia, kalau macam saya buka website Utusan Online, URL dia adalah utusan.com.my, tetapi page title ni di atas ni, Utusan Malaysia Online. Kalau saya lihat di Google, okey, page title Google tu sendiri adalah Google di atas ni. Okey. Jadi kalau page title kita tak sesuai, macam tadi saya main tembak aje, dia punya page title tak tulis apa-apa. Dan jika saya nak ubah page title, saya klik di table, di bawah sekali ni ada page title and property. Saya kena type sesuatu yang bersesuaian. Contohnya title kali ini, tempat belajar membina website dan online marketing. Saya klik OK. Apabila saya save, buka FileZilla, upload, pergi ke internet dan refresh, nanti kedudukannya adalah seperti ini. Lihat dekat atas ni, tempat belajar membina website dan online marketing. Ini adalah cara untuk kita mengubah page title pada website kita. Dan kita akan jumpa di video seterusnya selepas ini. Terima kasih.